Okay, so 5x. So 5x ni ialah alpha x ni. Nampak ni alpha x. Nampak? Alpha x. Kalau sama dengan alpha soft 25. So sama macam soalan. So kita tekan kalkulator, shift soft 2 kali. So jawapan dia akan dapat 5. Boleh belajar. Kalau kelas Swiss shift soft sekali saja Shift soft sekali saja. Terus tekan sama dengan. Terus dapat jawapan. Tekan sama dengan kat bawah tu. Okey, kelas Swiss belajar. So 5 X ni dah ada ni, nampak ni. X di mouse cikgu, 5X dah ada. Alpha soft, so 25. Nampak macam ni. Tekan shift soft sama dengan terus. So pelajar akan dapat jawapan dia 5. Okay, so cikgu nak fokus kepada kalkulator lah malam ni.